Tak masuk payment tak dapat. Tak biasa bola ringan. Kita biasa bola berat. Dia duk mengaji dulu, duk main apa? Tak minat ni. Tu Hai. tak boleh lah. Tapi Betul. orang tak biasa tidur di sini, tak tahu rasa. Pak Long sendiri pun biasa tidur. Pak Long kadang-kadang duduk sini seorang-seorang sampai pukul 11 malam. Tenang juga. Meja, pimpong, sempoi. Yang kata sempoi ni nampak nenek dia. Ni bahagian ni orang nak buat persembahan. Okey, bahagian ni kita boleh buat 3 in 1 lah. Untuk nak buat taklimat, kita sediakan tu. Kita akan letak meja daripada sini, bubuh cover bagi cantik sikit. Itu satu. Satu lagi untuk nak buat majlis perkahwinan. Boleh letak pelamin di sini. Sini agak kalau kawasan ni boleh muat berapa orang? 1,000 orang. 1,000? 1,000. Kalau 2,000, tu nampak hak lapang tu kita tak lagi 2 biji khemah. Tu bumbung hak letak kereta tadi, kita tak kursi meja, boleh makan di sana 1,000, sini 1,000. Tapi kalau 1,000 ramai, parking macam mana? Parking ada tu, bawah pokok 5 luang tu. Pak Long sediakan tempat lah. Dari segi catering pun semua tu. Okey, semua Pak Long. Semua Pak Long juga? Satu kepala RM17 pelamin kita bagi, DJ kita bagi, rumah kayu sebiji satu malam untuk penginapan. Kita tengok atas tu ada jom apa? kita tengok atas. Kat sini sebenarnya ada 3 jenis penginapan lah sebenarnya. Ya. Rumah batu, rumah kayu, kemah. Jadi bila ada pengantin malam tu kita tak bagi kat oleh lah, semua depa kongkol sini lah kan. Nampak tak? Kita ada bantai 3 biji, toto ada 3 orang selesa. Sebab 10 kali 10 hak ni, 10 kaki kali 10 kaki besar. Kalau kita nak solat pun berdiri lepas. Ni tempat rescue tower. Oi, tu terbang. Jadi sini boleh naik, dia ada slide dia, naik ikut tali boleh, naik ikut tangga boleh. Naik di atas longsok turun, gedebum, happy lah, enjoy. Selamat Pak Long. Selamat. Asal 2 kaki saja, tak ada siapa nak lemah. Atas ni tadi berapa ringgit ni? Atas ni pukul RM60, boleh tidur 3 orang, seorang RM20, murah ya amat. Sana rumah kayu, atas ada 4 bilik, bawah ada 2 bilik, boleh tidur. Dia tilam king, bukan queen. King ni boleh tidur 3 orang selesa. Kalau ada 6 bilik, 6 kali 3, 18 orang. Oh, seorang baru RM40, murah ya amat. Keluar je pintu di bahagian atas rumah kayu ni. Terus boleh nampak kolam. Semak oh. Okey, di bahagian bawah pula bila kita turun, di sebelah ni ada 3 biji toilet. Toilet dah kita tengok tadi bersih. Tak ada lumut-lumut apa. Di sebelah bawah rumah kayu, ini dia memang duduk sini memang syok lah, memang tenang, santai, damai. Ada ndoi. Tengok Pak Long, betapa santainya Pak Long.